Ada hari, bukan hari yang mantap. Dia ada hari yang bodoh. Hari tak berapa bijak sangat tuan-tuan. Contoh, alah bodohnya kenapa lah aku tak bagi signal tadi. Alah bodohnya kenapa lah aku tertinggal kad tadi. Kan ada hari-hari bodoh kita tuan-tuan. Dan tuan-tuan perasan tak, ada hari-hari bijak kita. Oh, dia punya hari bijak tuan-tuan kalau sampai tuan-tuan. Kalau contoh kawan kita datang minta pendapat cerita masalah. Kata-kata yang keluar daripada kalam kita ni tuan-tuan lebih hebat daripada Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau bagi nasihat, bagi motivasi tuan-tuan, kawan kita macam, kau biar betul ni, kau ni siapa sebenarnya? Sampai macam tu. Kerana tuan-tuan kena pula hari tu hari kita bijak. Tuan-tuan, kenapa saya cerita ada hari bijak, hari tak bijak, hari rajin, hari tak rajin? Kerana itu memang sifat manusia. Dan tuan-tuan, kalau lah ada hari tuan-tuan rasa kosong, dan ada hari tuan-tuan rasa semangat, itulah manusia. Sebab sifat iman kita pun yazid wa yanqus, naik dan turun. Semangat macam tu juga tuan-tuan. Ada hari semangat, ada hari tak semangat. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, bila kita rasa macam aku dah tak semangat dah, aku dah rasa kosong lah ni, kita terus rasa macam aku rasa aku kena pergi cari tempat kerja lain lah. Tuan-tuan, macam ni. Ada orang yang dia ni, tuan-tuan nak tahu tak, orang yang dia memilih untuk berhenti kerja, selalunya bukan datang daripada orang yang selalu sebut dia nak berhenti kerja. Tuan-tuan, ada tak kawan-kawan yang macam, malah aku nak berhenti kerja lah, aku dah malas lah, inilah, malas nak berhenti kerja. Tuan-tuan 20 tahun dah. Tuan-tuan ada kawan-kawan macam tu? Dia selalu orang sebut tu, itu yang tak berhenti. Yang berhenti siapa? Yang dia tiba-tiba dah ada dekat syarikat lain, konsesi lain dah. Tiba-tiba dekat departmen lain dah, tiba-tiba dekat syarikat lain. Sebab apa tuan-tuan? Sebab selalunya orang kadang-kadang dia cakap je, sebab dia penat.